Awak memang ada di Susu Galur bisa ya Mizan? Mantap. Bauso asal Papua. Oh dia gini. Kalau orang dulu-dulu kita memang tak pelik sangat. Sebab orang tok nenek kita, moyang-moyang kita kebanyakannya memang orang-orang hebat lah. Kan? Kalau ngikut kepada Susu Galur kawan ni daripada belah Sumatera sana. Kalau sebelah bapak ni, lebih tepat lagi sebelah Pagar Ruyung. Moyang kawan dulu nama Tok Dagang. Nama dia Tok Dagang. Jadi cucunya kepada cucu dia tu, itulah Ayah Long tu. Ayah Long tu kahwin pula dengan cucu Haji Mat Jambi dah. Dah kena pula. Arwah moyang kawan Tok Dagang ni, dia buka kampung lama dulu, Hutan Lesong dulu. Kalau sebut orang-orang lama dia tahulah. Kalau sebut nama Tok Dagang dia memang tahu. Itulah orang yang buka kampung Teluk Hutan Lesong. Kalau awak semua nak tahu lagi, si Ayah Long ni cucu kepada Tok Dagang, dia tukang pegang senapan tuanku. Kalau tuanku dulu, tuanku kalau nak memburu rusa kan, dia datang sendiri. Jadi puak gerabak kami lah tu. Si arwah Ayah Long ni tukang pegang senapan tuanku tu. Orang lain memang tak bagi pegang lah. Hanya Ayah Long saja yang boleh pegang. Senapan dia paluk kain kuning. Pada dia ada lagi satu, pada tuanku. Yang kain kuning tu kawan tak tahu tu dia khas untuk apa, untuk tembak apa ke, wallahualam lah. Masa zaman Sultan Sir Ibrahim, atuk pada Sultan sekarang ni lah. Tuanku dulu pun hebat juga ya. Dia kalau dia tembak binatang, contoh kalau tembak rusa sebelah sana, tapi dia tembak sebelah sini je. Rusa belah sini tu mati. Kalau kami panggil sini peluru bertunang. Kalau tempat lain wallahualam lah, kawan tak tahu. Mungkin ada juga sebutan ilmu peluru bertunang tu, tapi sama dengan sini ataupun tidak kawan tak tahu. Tapi yang kawan tahu, peluru bertunang ni dia hanya makan kulit, daging, urat, darah, sendi, tulang. Itu je dia makan. Dia memang ada bacaan dia lah. Kawan pasal kawan tak jadi anggota penguat kuasa. Kalau kawan jadi anggota penguat kuasa, memang kawan ambil dengan arwah tok saudara kawan dulu. Arwah tok saudara kawan pun sama juga. Kalau ada 3 rusa situ tembak, dia boleh ambil 3-3. Dia boleh ambil 3-3. Pam. 3 maknanya. Dia boleh kutip 3-3 lah. Kita memang tak pelik kalau ilmu orang dulu-dulu. Okey, mantap. Terima kasih, Ru.